Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey tuan-tuan, saya masuk ke kebun macam biasa, tapi hari ni saya berpeluang untuk buat video. Okey, saya akan kongsikan. Perkongsian saya daripada hari ini ialah saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, saya nak review satu produk. Saya ada beli mesin rumput baru. Okey, mesin rumput baru daripada Ogawa BG520D. Okey, dia 52cc seperti yang saya guna dalam kebun saya ni, BG43, keluaran Ogawa juga. Tapi mesin tu dah berumur sekitar 7 tahun. Jadi dia agak tak kuat, jadi saya perlu tukar blok. Jadi terlanjur orang kata saya sering menggunakan mesin rumput. Dulu saya ada gunakan mesin rumput remote control. Jadi agak tak efisien dalam kebun saya ni. Sebab apa? Setiap kebun saya ni saya buat longkang kat bahagian kiri kanan dia. Jadi apabila nak mengelak paip dan sebagainya, dia termasuk dalam longkang susah. Lepas tu banyak paip yang rosak disebabkan oleh blade dia tu yang kuat. Dan juga apabila tanah dia tak rata, dia akan menekan kepada dia punya blade tersebut kena kepada paip lah. Jadi sebab itulah saya dah jarang menggunakan mesin rumput remote control. Dia kalau tanah yang rata ataupun yang tak ada paip lah, tak ada paip, memang sangat memang relax lah, duduk je kan. Boleh letak duduk atas kursi, biar dia berjalan sendiri. Jadi disebabkan oleh kebun saya ni banyak paip, ada paip, lepas tu ada pula kiri kanan longkang. Jadi saya rasa saya tak berapa efisien lah untuk gunakan dalam kebun saya ni. Nanti saya akan mungkin saya akan jual lah. Okay, mungkin saya akan jual saya punya remote control ataupun mesin remote control tersebut. Kalau dalam sawit, dalam getah yang tak ada paip, memang cantik. Jadi tuan-tuan, hari ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, saya nak review mesin rumput BG520 52cc kepada tuan-tuan. Dan kenapa saya beli yang 52cc? Dalam untuk kegunaan lasak memang sangat sesuai lah. Sebelum ni saya guna BG43 ataupun TB43, enjin lebih kurang sama lah, 43cc. Jadi pun tak ada masalah untuk semak sambun. Jadi saya beli yang lebih besar sikit. Jom tuan-tuan, saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Ni keadaan semak musim hujan. Saya pun dah lama tak meracun serangga, lebih kurang 3 minggu lebih, hampir kepada 4 minggu. Saya tengok ada patah. Ada kera naik ke ribut? Oh, saya rasa mungkin ribut lah. Ada patah je. Ni pokok saya yang berumur 4 tahun 7 bulan. Dia punya saiz dia memang dah memang besar lah. Kalau tengok tuan-tuan, saya punya pokok ni, kalau orang tengok daripada jauh macam kecil lagi. Sebab apa? Dia rendah sebab apa? Kalau tengok tu semua saya buat top pruning. Tuan-tuan, seperti saya cakap tadi, saya nak review kepada tuan-tuan mesin rumput BG52D 52cc keluaran Ogawa. Dia punya berat dia tak beza pun dengan 43cc, tak ada beza pun. Okey, cuma dia saiz dia memang nampak besar lah. Dia punya ni pun saiz besar sikit. Lepas tu apabila BG52D ni keluaran Ogawa ni, dia menggunakan shaft dia saiz 24mm. Shaft dia ni saiz 24mm. Kalau tengok dia punya ni pun, dia terpaksa lapikkan dia ada beri pelapik. Saya mula-mula pasang tak padan. Sebab apa? Shaft ni kecil. Saya mesej kepada seller. Sebab apa? Saya beli online. Cakap ni tak betul dia bagi pada yang tu pun tak betul saya cakap. Sebab apa tak boleh pakai, dia kat ada pelapik. So saya cari pelapik, memang saya ingatkan plastik tak berguna je, punya pelapik. Jadi ni pelapik dia lah.
disebabkan shaft ni memang kecil dan juga ringan. Memang betul ringan. Kalau yang model lama, di dalam ni dia besi spring tu kan, yang daripada kabel tu yang jalur-jalur. Tapi ni pakai shaft. Kat dalam ni dia pakai shaft straight je. Dia pakai shaft straight. Yang tu yang menyebabkan dia dia makin ringan lah. Ni dia punya nombor model engine dia BG520D 52cc. Saya pun tak test lagi sebenarnya. Tak test pun lagi. Minyak pun tak isi lagi. Kosong lagi. Jadi saya nak tunjukkan lah kepada tuan-tuan. Okey, ni lah rupa enjin dia. Okey, dia punya pakai part dia sama juga. Kalau carburetor BG430. Okey, maksud dia carburetor dia sama dengan BG43 ataupun TB43. Tapi dia punya cc dia lebih. Yang ni enjin dia agak besar sikit lah. Tapi berat dia tak terlampau berat lah. Jadi dia punya tangki minyak ni besar, 1.2 liter. Mungkin disebabkan enjin dia besar, dia bagi tangki minyak yang lebih besar, 1.2 liter. Jadi saya nak saya nak try start, nak masukkan minyak. Saya nak try guna. Sebab apa saya nak try mesin menggunakan ni. Saya tak pernah guna mata bulat ni sebenarnya. Ini nanti ni nak merosakkan saya punya pipe lah ni. Saya nak try je. Dan yang tansi pun saya ada bawa juga dalam kereta saya ni, kereta buruk saya ni. Macam-macam lah ada. Mana yang tansi saya akan guna yang ni lah, pelik besi ni. Ada kelemahan juga pelik besi ni tuan-tuan. Sebab apa saya sering gunakan mata tansi 32mm yang betul-betul keras. Dia makan ni tuan-tuan, makan bahagian dalam. Tapi plastik yang biru tu lagi cepat makan. Tapi apabila kita gunakan yang ni, ini betul-betul keras ni tuan-tuan. Dia setakat sambar tu biasa je lah. Lalang yang padat pun dia boleh potong. Tapi kelemahan dia makan piring lah, makan piring. Jadi dia apabila dia dah makan, dalam ni dia mudah putus lah. Ni yang dia bagi juga. Saya nak masukkan nanti. Okey tuan-tuan, saya nak masukkan minyak. Tengok macam mana. Jangan terhidup sudah. Okey. Okey, saya gunakan tuti daripada yang dia bagilah, daripada Ogawa sendiri. Ini free gift, banyak agak yang dia bagi. Tansi, minyak, piring, apa lagi yang dia bagi? Dia bagi piring untuk tansi dan juga piring besi tu. Lepas tu seperti biasalah, part ataupun alat-alat untuk buka ni lah. Okey, oleh kerana mesin ni baru, saya pakai banyak sikit.
Dia nisbah dia 1:50 dia punya putih dia. Saya malas nak test kat rumah. Maklumlah duduk rumah taman. Malas nak kacau orang. Saya test dalam kebun lah. Okey, buka minyak dia, tarik cok. Okey. Okey tuan-tuan, mata ni tak sesuai untuk kita potong kat rumput macam ni. Mata ni hanya sesuai untuk pokok kayu ataupun pokok yang besar lah. Sebab apa? Tadi saya tekan kan, dia masuk ke dalam tanah. Dia masuk ke dalam tanah, dia boleh potong tanah dengan mudah lah. Lepas tu, kalau rumput macam ni, lebih syok guna tansi. Okey, saya akan tukar kepala ni kepada yang tansi. Okey. Okey, saya akan gunakan mata AutoCAD ni. Mata AutoCAD ni dia tak payah dia ada tansi yang bergulung dalam ni. Jadi saya akan gunakan yang ni. Ya. Tapi yang jadi masalah dia, bukanlah masalah. Hari tu saya silap gulung. Jadi apabila kita tap, dia tak keluar. Jadi saya terus buka. Saya malas nak gulung balik. Jadi saya terpaksa buka ni. Okey, dan juga saya gulung semula. Okey. Semut nanti lah. Okey, saya itu pusing terbalik. Salah pusing.
Okey, tuan-tuan saya nak buka ni. Nanti kasih AutoCAD ni tuan-tuan, dia bisinglah pula anjing jadian saya tu. Okey, saya harap dengar lah. Okey, dia punya kepala head AutoCAD ni tuan-tuan, kita gulung tansi kat dalam. Jadi apabila tansi ni dah pendek, kita tas saja dia akan automatik keluar lah. Jadi kita tak payah nak simpul-simpul tali nak. Jadi sepanjang saya guna ni 2 hari, okey, habislah untuk satu gulung ni. Memang kalau contoh kita tak guna mesin ni, dalam masa 1 hari tu kita selalu kena tukar-tukar. Okey, kena tukar-tukar tali. Jadi yang ni tak payah. Okey, kita pakai yang mata 4 segi ni. Okey, jadi ini saiz 25 mm. Jadi nanti saya tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana keupayaan tali ni dan juga mesin ni. Okey. Ini tak boleh pakai. Okey, jadi tuan-tuan kalau nak beli, pastikan dia punya mata dia, gigi yang Ogawa ni, dia bukan mata gigi 7, dia mata gigi 10. Okey, kalau biji 43 sama sebab shaft dia 26 mm. Yang ni shaft dia 24 mm. Jadi dia gigi dia sedikit berbeza. Biji 33 ataupun TB33 pakai shaft yang sama lah. Kalau 43 dia saiz berapa tadi? Saiz 26 mm. 33 dia saiz 26 mm.
ataupun rumput agak tebal. Okey, jadi puas hati lah. Saya beli yang sisi besar ni. Berat dia sama je dengan DG43. Awal-awal lah. Kalau Mitsubishi Steel TB kot. TB43 saya pun tak pasti. Jadi yang ni 52cc. So far walaupun saya gunakan head tu yang agak berat, tak jadi masalah pun. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya tuan-tuan nak cari mesin rumput yang agak murah lah, nak bandingkan brand-brand Jepun yang lain, contohnya macam Steel, Mitsubishi, Tanaka, ataupun Husqvarna daripada Sweden ke, Husqvarna. Jadi ni adalah pilihan yang orang kata agak terbaik. Sisi dia besar dan juga spare part dia banyak. Kalau brand-brand lain tu saya tak pastilah. Kalau macam Ogawa ni, sebelum saya beli yang BG52 ni, 520 ni, jadi saya usah juga part dia memang banyak dijual. Sebab tu saya beli yang 52cc ni. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang notification untuk apa-apa perkongsian di dalam kebun saya, ataupun apa-apa perkongsian dalam berkaitan dengan pertanian, sama ada dalam kebun durian dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang sentiasa menyokong, yang sentiasa ada dalam channel saya dan juga mengutarakan komen ataupun pendapat tuan-tuan. Terima kasih. Saya akan cuba untuk terus berkongsi lah, bukan mengajar. Saya berkongsi apa yang saya buat, mungkin apa sedikit apa yang saya tahu, terutamanya dalam kebun durian ni lah. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.